para ulama hadis, para ulama muktabar Islam. Sekarang ni kita benda ni hilang pada sebahagian besar umat Islam. Dan ini yang menyebabkan kita, salah satu yang menyebabkan kita begitu lemah dalam hal kita mengamalkan agama ini. Sebab ketelitian tak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia mengingatkan kita, teliti itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan dia mengingatkan tentang orang yang akan berdusta tentang hadis ini. Sifat ketelitian itu pada sebagian besar umat hilang sekarang. Dan insya-Allah cakap kepada orang yang berpendidikan dan tuan-tuan ini, kita harap boleh bina balik benda itu. Kita bina balik benda itu untuk kita murnikan Islam. Salah satu perkara yang penting. Okey, nah. Tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang saya nak sebut malam ini, okey, memahami sunnah. Ini yang pertama. Memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran. Okey. Okey, nah. Untuk setiap perkara yang saya akan sebutkan ini berkenaan dengan matan ini, setiap aspek, insya-Allah saya akan bagi sekurang-kurangnya satu contoh. Nak bagi lebih tak sempat lah. Dan mungkin minggu ni tak habis lagi tentang matan ni. Mungkin kita perlukan satu lagi kuliah, insya-Allah. Okey, kewajipan untuk memahami sunnah dengan benar dan tepat jauh daripada sebarang penyelewengan dan takwil yang harum. As-sunnah dipahami menurut tuntutan dan ruh Al-Quran yang telah diyakini kebenarannya dan keadilan hukuman. Dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 115. Surah Al-An'am, surah nombor apa? Surah nombor Al-An'am. Saya suka selalu tanya kan, supaya kita biasakan diri dengan Quran. Surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat 115. Jadi tuan-tuan dan puan semua hafal insya-Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kalimah-kalimah dia ni, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimah-kalimah Tuhan. Sempurna dalam bentuk apa? Sidqan wa adla. Kebenaran dan keadilan sempurna. La mubaddila li kalimatihi, dan tidak akan berubah kalimah-kalimah Tuhan ini. Nah, kita sebut ini kerana tak sekali-kali as-sunnah yang menjelas dan menerangkan. Kita tahu bahawa hadis itu menerangkan Al-Quran. Mustahil untuk as-sunnah yang menjelaskan dan menerangkan itu akan bertentangan dengan Quran yang dia jelaskan, yang dia terangkan. Now, sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya, saya baca terjemahannya, menyatakan bahawa penjelasan Rasulullah SAW hanya berada di sekitar pengajaran Al-Quran dan tidak akan melebihi. Kalau kita jumpa perbezaan, percakapan, dia ada 3 kemungkinan, nanti kita akan sebut. Cuma saya nak bawa beberapa contoh. Di dalam hadis yang kadang-kadang kita dengar dalam masjid, kadang-kadang dalam Quran juga, di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wanita dan lelaki yang bercerai, ada anak kecil bayi, mereka bermesyuarat untuk menyusukan. Nak terus susu ke tak? Al-Quran. Tengoklah ayat-ayat 233 surah Al-Baqarah. Di dalam hadis, sebuah hadis disebut keadaan ini. Saya bagi maksudnya, hendaklah kamu bermesyuarat dengan kaum wanita dan kemudian hendaklah bertindak berlawanan dengan hasil musyawarah. Bertentangan dengan ayat Quran yang kita sebutkan tadi. Ayat Quran, lelaki yang perempuan nak bercerai tapi nak masih meneruskan penyusuan baik, bermesyuarat. Suami dan bekas isteri bermesyuarat, berlawanan dengan maksud hadis.
Hadis ini maksudkan kita mesyuarat dengan wanita, lepas tu bertindak berlawanan dengan hasil musyawarah. Tak tepat, tak sesuai dengan Al-Quran Karim, dengan ruh Al-Quran Karim. Nah, yang tu secara ringkas saya nak sebut satu contoh yang agak detail, insya-Allah pada malam ini. Perbezaan pendapat, bila berlaku perbezaan pendapat di kalangan fuqaha dan penafsir hadis di dalam memahami sunnah, maka yang lebih tepat ialah yang disokong oleh Al-Quran Karim. Saya bagi contoh. Di dalam surah Al-An'am, surah yang sama, surah nombor 6 ayat 141, Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu min thamarihi, makan buah-buahan itu bila dah masak. Idza azmara wa atu haqqah. Selepas itu bila waktu kita tunai hasil, kita ambil hasil dia, Allah Subhanahu wa taala suruh kita tunaikan hak dia. Okey, tunaikan hak dia. Bila yaum hasadih, bila hari kita tuai hasil, kita tunaikan hak dia. Okey. Nah, ayat ini yang diturunkan di Mekah, okey, menetapkan bahawa setiap yang tumbuh daripada bumi ni ada hak ni. Apa maksud hak ni? Apa maksud hak ni? Setiap yang tumbuh daripada bumi ni Tuhan kata ada hak ni. Apa maksud hak di sini? Maksud dia kena bayar? Kena bayar zakat. Ya. Nah, tuan-tuan belajar kan sedikit berkenaan dengan pendapat tiga orang para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, berkenaan dengan tumbuhan yang wajib keluar zakat. Siapa yang ikut kelas fiqh ingat tak? Tumbuhan yang wajib keluar zakat. Ada berapa jenis? Ada berapa? Wah, 4. Ada 4. Satu, biji dia. Yang kedua, buah-buahan. Itu pendapat yang tiga tadi yang saya sebut, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketiga, ini pendapat terutama sekali Imam Syafi'i, makanan yang mengenyangkan. Okay, mengenyangkan. Okay. Dan yang keempat, yang ni tak tahu musaknya. Saya makanan yang kering dan dapat disukat. Ya. Lihat. Yang dapat disukat dan disimpan. Itu. Ikut pendapat tiga orang ulama mazhab. Okey. Kalau mengikut definisi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ikut definisi ini. Okey. Definisi apa tadi? Bijirin, buah-buahan, makanan yang mengenyangkan, makanan yang kering, boleh disukat dan disimpan. Okey. Kalau ikut definisi ini, orang tenang getah kena bayar zakat. Getah makanan yang mengenyang. Ada orang makan getah. Tak masuk kan? Okay. Kalau orang tanam kapas, kalau dia tanam ladang getah, ladang getah ni bukan hasil ribu-ribu, juta-juta hasil, dia kena bayar zakat. Itu Yusuf Qaradawi, dia kata kadang-kadang ada setengah tempat yang mengamalkan definisi tadi itu. Dia kata kesian kita tengok orang buat bendang beberapa relung, dia kena keluar zakat. Orang tanam getah berhektar-hektar, dia tak payah keluar zakat. Nampak? Okay. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama terkenal ini, Abu Bakar bin Al-Arabi, dia ni pada zaman dia merupakan ketua ulama mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dia ketua mazhab Maliki, ketua mazhab Maliki. Dan dia dalam hal ini telah mengambil tindakan
untuk tidak mengikut mazhab Malik. Dia kata lemah pendapat ini. Kerana dia kata pendapatnya lebih tepat adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau tuan-tuan nak rujuk kitab